kan. Minat terhadap haiwan serta reptilia tidak lengkap jika tidak memiliki ular jagung. Demikian kata pengasas 31 Exotics Ahmad Hafizi Ahmad Zaini. Ular jagung antara pilihan untuk dipelihara dan ia sangat popular dalam kalangan peminat kerana memiliki ratusan warna dan corak atau lebih dikenali sebagai mops. Menurut Ahmad Hafizi, reputasi ular jagung masih kekal menjadi pilihan dalam kalangan peminat reptilia. Ular jagung juga tidak memerlukan permit seperti jika anda mahu memelihara ular sawah. Tambah Ahmad Hafizi, makanan untuk ular jagung juga tidak rumit, malah ia hanya makan seminggu sekali. Berkongsi berkaitan cabaran penjagaan ular itu, kata Ahmad Hafizi, ia mungkin hanya membabitkan penyediaan diet reptilia terbabit. Bagi yang pertama kali memelihara ular jagung, mereka perlu tahu asas penting untuk ular hidup ialah makanan. Selain saiznya yang kecil, justru untuk makanan reptilia berkenaan, tikus bersaiz kecil boleh diberikan kepada haiwan berkenaan kerana ia makanan ruji reptilia itu. Lebih kecil saiz ular, lebih kecil saiz tikus yang diperlukan.